Ini senaman khas untuk bahagian perut dan bahagian lengan anda. Boleh buat kat rumah je. Nah, first we're gonna do workout. Kita tolak ke atas, tangan letak kat bawah, activatekan bahagian lengan, lepas tu dengan perut serentak. Ini bagus untuk tricep, bahu dan perut anda. Lepas tu patah balik. 1. Relax, perlahan-lahan patah balik. 2. Senaman yang kedua pula, we're gonna do rotation plank. Macam ni, relax, basa dekat bahu, perut, pusing. 1. Relax. 2. Relax. Senaman seterusnya pula yang ketiga, cuba buat toe touch. Kaki buka luas, pinggul angkat, jangan letak kat bawah, sentuh ibu jari tu. 1. Relax. 2. Nah, jom kita buat dengan saya sekarang ni 10 repetition untuk semua 3 senaman. Ready? Let's go lah. Jalan. 1. Patah balik. Nah, semua senaman ni bantu untuk kuatkan otot-otot kita. Nah, bila otot kita kuat, lagi senang kita nak kawal insulin kita. Lagi senang kita nak kurangkan semua masalah-masalah lemak tu. Allahu Akbar. Patah balik. 3. Dan buat semua senaman ni perlahan-lahan saja. Tak perlu terlalu agresif. Walaupun tak ada peralatan, kita boleh juga fitkan diri kita dekat rumah. Yang penting usaha. Ramai-ramai buat silap. Ingat kita kena push more. Memang betul. Tapi for beginner, buat pelan-pelan dulu. Jangan terlalu agresif. Okey, kita kalau nak bersenam lebih lama, jangan lepas bersenam lepas tu rehat, lepas tu tak buat dah. Jangan. Okey, macam saya pun umur dah 40 masih lagi bersenam. Ready? Last one. Patah balik. Hurrah, relax. Tangan lurus. Relax, pusing. 1. Perlahan-lahan. 2 lagi. 3. 4. 5. 6 lagi perlahan-lahan. 7. 8. 9. 10. Okey, relax. Sentuh ibu jari perlahan-lahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rasa kat lengan, rasa kat perut, rasa kat semua tempat. Lepas tu rehat sekejap. Lepas tu sambung balik. Cuba buat sebanyak anda boleh. Saya garanti lama-lama nanti mesti ada hasil.